Chery 38. Telah dilancarkan dengan sistem Chery Super Hybrid dengan menggunakan enjin 1.5 turbo dengan EV sistem sekali. Kedua-dua sistem ini dicampur sekali menghasilkan 347 horsepower dengan 525 Nm of torque. Sekali dengan hybrid sistem gearbox mereka DHT. Dengan sekali full charge dan satu full tank minyak, 38 ini boleh jalan sejauh 1200 km. Berbanding dengan model sebelum ni, kali ni dia melancarkan dengan grill yang terbaru dengan diamond design, LED lampu dengan bumper yang luar biasa sikit, siap dengan lampu LED belakang yang panjang ni. Datang dengan rim 19 dengan tayar 235/19. Cutting seat yang sporty, mempunyai lumbar support yang bagus dengan electrical adjustable. Bahagian belakang begitu comfort sekali, tengok awal ni pun duduk dengan selesa sekali. Ini pandangan dari seat belakang, tengok dashboard dia, tengok dia punya cruise punya design begitu cantik sekali. So dia ada instrumental cluster yang besar, satu di tengah dan satu lagi di depan untuk driver. Nak EV atau nak pakai enjin? Button di sini saja. Dan apa yang menarik adalah harga dia. Hanya 159,800 sahaja. Jadi kepada siapa-siapa yang nak tukar kereta, mungkin time untuk memikirkan 38 ini.